Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat semua. Video kali ini aku nak respon pasal kenyataan Puan Ainon yang mendakwa bahawa Nabi Muhammad SAW mengamalkan nepotisme dan kronisme. Ini adalah dakwaan yang paling jahat yang dibuat oleh orang Islam sendiri. Sebelum itu, kita baca dahulu dakwaan Mak Ainon ni yang dikongsikan dalam Facebooknya. Dia berkata, negara Islam dalam demokrasi barat, mereka tidak amalkan nepotisme dan kronisme. Sebagai ketua negara Islam Madinah, Nabi amalkan nepotisme dan kronisme. Contoh, Abu Bakar adalah mertua, Umar adalah mertua, Uthman adalah menantu, dan Ali adalah menantu dan sepupu. Dalam zaman ini, patutkah kronisme dan nepotisme diamalkan juga? Baik. Nepotisme bermaksud amalan memberikan keutamaan atau keistimewaan kepada saudara mara atau ahli keluarga sendiri, terutamanya pada hal pekerjaan, jawatan atau peluang tertentu tanpa mengira kelayakan atau merit mereka. Contohnya, seorang majikan yang melantik ahli keluarga ke jawatan tinggi dalam syarikat, walaupun terdapat calon lain yang lebih layak, dianggap mengamalkan nepotisme. Ini boleh membawa kepada ketidakadilan dan rasa tidak puas hati dalam organisasi atau masyarakat. Kronisme merujuk kepada amalan memberikan keistimewaan atau peluang seperti pekerjaan atau jawatan penting kepada sahabat atau kenalan rapat berdasarkan hubungan peribadi dan bukannya kelayakan atau merit mereka. Dalam arti kata lain, kronisme berlaku apabila keputusan dibuat berdasarkan siapa yang anda kenal, bukan apa yang anda mampu lakukan. Contoh kronisme termasuk melantik rakan baik ke jawatan tinggi dalam syarikat atau organisasi tanpa melalui proses pemilihan yang adil. Berdasarkan hadis dan sirah, Nabi Muhammad SAW tidak mengamalkan nepotisme atau kronisme dalam pemerintahan beliau. Sebaliknya, baginda dikenali kerana keadilan dan kebijaksanaan dalam membuat keputusan, termasuk dalam pelantikan pemimpin atau pembahagian tanggungjawab. Sebagai contoh, baginda sering memilih individu berdasarkan kelayakan, keupayaan dan kepercayaan mereka, bukan semata-mata kerana hubungan keluarga atau persahabatan. Malah, ahli keluarga baginda sering diberi tanggungjawab yang berat dan berisiko seperti dalam peperangan untuk menunjukkan bahawa mereka tidak mendapat keistimewaan. Jadi, video kali ini aku nak nyatakan beberapa fakta tentang Nabi kita, yang mana fakta-fakta ini dapat menolak anggapan bahawa Nabi SAW mengamalkan nepotisme dan kronisme dalam pentadbiran beliau. Fakta-fakta ini berdasarkan sirah dan sejarah dalam pentadbiran Nabi Muhammad SAW. Yang pertama, pelantikan jawatan berdasarkan kelayakan atau meritokrasi. Nabi Muhammad SAW memilih individu untuk jawatan atau tanggungjawab berdasarkan kelayakan, keupayaan dan kepercayaan mereka, bukan hubungan peribadi. Contohnya, baginda melantik Bilal bin Rabah sebagai muazzin kerana suaranya yang merdu dan keimanannya yang kuat, walaupun Bilal bukan dari kalangan keluarga baginda SAW. Abu Bakar As-Siddiq, sahabat karib baginda, ini dilantik sebagai pemimpin solat menggantikan Nabi ketika baginda sakit kerana keimanan dan kebijaksanaannya, bukan kerana hubungan peribadi. Muaz bin Jabal dilantik sebagai gubernur Yaman kerana kebolehan dan ilmunya yang tinggi dalam urusan agama dan pentadbiran. Zaid bin Harisah, seorang bekas hamba yang diangkat menjadi pemimpin, dan juga Usamah bin Zaid menunjukkan bahawa Nabi Muhammad SAW tidak memandang status sosial, tetapi memberi tanggungjawab berdasarkan kemampuan. Amr bin As dilantik untuk memimpin misi penting kerana kemahirannya sebagai seorang diplomat dan strategis, walaupun beliau baru sahaja memeluk Islam. Khalid bin Al-Walid dikenali sebagai pedang Allah kerana kepakaran beliau dalam peperangan, bukan kerana hubungan peribadi dengan Nabi Muhammad SAW. Fakta yang kedua, tanggungjawab berat kepada ahli keluarga. Ahli keluarga baginda sering diberi tugas yang berat dan berisiko, seperti Ali bin Abi Thalib yang diberi tanggungjawab besar dalam peperangan dan misi diplomatik. Ini menunjukkan bahawa mereka tidak diberi keistimewaan, tetapi dipilih kerana kemampuan mereka.
Yang ketiga, keadilan dalam pemerintahan. Nabi Muhammad SAW dikenali kerana keadilan baginda, termasuk dalam pembahagian harta rampasan perang dan pelantikan pemimpin. Baginda memastikan keputusan dibuat berdasarkan prinsip Islam dan keperluan masyarakat, bukan hubungan peribadi. Berbagai hadis dan sirah mencatatkan betapa adilnya Nabi Muhammad SAW dalam semua keputusan baginda. Yang keempat, tidak ada keistimewaan keluarga bagi keluarga Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW tidak memberikan keistimewaan kepada ahli keluarga baginda yang bertentangan dengan prinsip keadilan Islam. Sebagai contoh, dalam satu hadis baginda bersabda, "Jika Fatimah anak perempuanku mencuri, aku sendiri akan memotong tangannya." Ini menunjukkan tiada sesiapa yang diberi keistimewaan, walaupun ahli keluarga Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW pernah menolak permintaan ahli keluarganya untuk mendapatkan keistimewaan. Misalnya dalam sebuah hadis, baginda dengan tegas menyatakan bahawa tiada keistimewaan diberikan kepada Bani Hashim dalam perkara zakat. Ini menunjukkan bahawa baginda tidak mengutamakan keluarga baginda dalam urusan agama dan pentadbiran. Dalam Perang Badar, salah seorang tawanan perang adalah bapa saudara Nabi, iaitu Abbas bin Abdul Muttalib. Nabi Muhammad SAW tidak memberikan pengecualian kepadanya, malah mengenakan tebusan seperti orang lain, menunjukkan baginda mendahulukan prinsip keadilan. Yang kelima, prinsip syura dan kolektif dalam memberi keputusan. Nabi Muhammad SAW sering menggunakan prinsip syura, yakni bermusyarat dalam membuat keputusan penting. Sebagai contoh, dalam Perang Uhud, baginda menerima cadangan untuk berperang di luar Madinah, walaupun pendapat asal baginda adalah sebaliknya, menunjukkan baginda menghormati keputusan kolektif, bukan semata-mata mengutamakan pendapat peribadi atau individu tertentu. Nombor 6, membangunkan kepimpinan generasi baru. Nabi Muhammad SAW terkenal kerana melatih generasi muda tanpa pilih kasih. Contohnya, baginda melantik Usamah bin Zaid sebagai ketua pasukan tentera pada usia muda kerana keupayaannya, bukan kerana hubungan atau keakraban. Nombor 7, pendidikan keadilan melalui contoh peribadi. Nabi Muhammad SAW hidup dalam kesederhanaan dan tidak menggunakan kuasa atau kedudukannya untuk keuntungan peribadi. Ahli keluarga baginda juga menjalani kehidupan yang sama. Ini mencerminkan integriti baginda sebagai pemimpin yang adil. Nabi Muhammad SAW berinteraksi dengan semua lapisan masyarakat tanpa diskriminasi. Baginda memastikan bahawa golongan miskin, lemah dan bukan Islam dilayan dengan adil. Ini membuktikan bahawa baginda tidak mengutamakan keluarga atau kenalan dalam apa-apa keputusan. Yang ke-8, kesaksamaan dalam undang-undang. Nabi Muhammad SAW memastikan semua orang tanpa mengira status dipertanggungjawabkan di bawah undang-undang Islam. Contoh ini diterjemahkan melalui pernyataan baginda bahawa jika sesiapa pun melakukan kesalahan termasuk ahli keluarganya, baginda tidak akan teragak-agak untuk melaksanakan hukuman. Yang ke-9, sikap terbuka terhadap kritikan. Nabi Muhammad SAW sentiasa terbuka kepada maklum balas dan kritikan. Hal ini menunjukkan kepimpinan baginda yang tulus. Dalam banyak kesempatan, baginda mendengar pandangan para sahabat sebelum membuat keputusan, walaupun pandangan tersebut berbeza daripada keinginan baginda SAW. Yang ke-10, amanah sebagai asas pelantikan sesuatu jawatan. Dalam pelantikan jawatan, baginda sering menekankan kepentingan amanah dan kemampuan. Baginda pernah menolak permintaan seseorang yang ingin diberikan jawatan kerana individu tersebut tidak dianggap mampu memikul tanggungjawab. Contohnya, Abdul Rahman bin Samurah, beliau pernah meminta jawatan kepada Nabi Muhammad SAW. Baginda menasihatinya dengan berkata, "Janganlah engkau meminta-minta untuk menjadi pemimpin. Jika engkau diberi jawatan kerana memintanya, engkau akan dibiarkan mengurusnya sendiri. Tetapi jika engkau diberi jawatan tanpa memintanya, engkau akan dibantu dalam melaksanakannya." Hadis riwayat Bukhari. Abu Zar Al-Ghifari pernah meminta untuk dilantik sebagai pemimpin. Nabi menepuk bahunya dan bersabda, "Wahai Abu Zar, engkau ini lemah dan jawatan itu adalah amanah. Pada hari kiamat, ia akan menjadi kehinaan dan penyesalan kecuali bagi mereka yang memenuhinya dengan haknya dan melaksanakan tanggungjawabnya
dengan baik. Hadis riwayat Muslim. Nasihat ini menunjukkan bahawa Nabi Muhammad SAW sangat berhati-hati dalam melantik pemimpin, memastikan mereka yang diberi tanggungjawab adalah individu yang benar-benar layak dan mampu memikul amanah tersebut. Baginda juga menekankan bahawa jawatan adalah tanggungjawab besar yang akan dipertanggungjawabkan di akhirat kelak. Dan yang terakhir, kenyataan Ma'inun yang mengatakan pelantikan 4 khalifah atas dasar nepotisme atau kronisme adalah kenyataan orang yang bodoh, nyanyuk dan merepek. Kerana pelantikan itu berlaku setelah Nabi Muhammad SAW wafat, dan Nabi Muhammad SAW tidak pernah mewasiatkan kepada sesiapa pun untuk menggantikannya memimpin umat Islam selepas kewafatan beliau. Boleh lihat sirah pelantikan khalifah pertama. Fakta-fakta yang disebutkan tadi menunjukkan bahawa Nabi Muhammad SAW tidak mengamalkan nepotisme dan kronisme dalam pentadbiran beliau. Kesimpulannya, apa yang didakwa oleh Ma'inun bukanlah berdasarkan fakta yang benar, bahkan menyalahi fakta sebenar. Ini kemungkinan Ma'inun jahil tentang Rasul atau Nabi-Nabi, ataupun dah jadi baru orang kafir yang nak memburukkan imej Nabi Muhammad SAW. Dengar kata Ma'inun ni pernah jumpa dengan Bazar. Tak tahulah betul tak betul. Pihak berwajib perlu mengambil tindakan segera supaya pemahaman songsa ini tidak tersebar dalam masyarakat kita. Sekadar itu sahaja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.